Ibu ayah yang nak simpan duit raya anak untuk raya tahun ini, pastikan tengok video ini untuk tahu platform yang terbaik untuk simpan duit raya anak tersebut. So, jangan lupa juga like dan save untuk rujukan pada masa akan datang. Seperti yang kita tahu, kita nak simpan duit raya anak ni untuk simpanan jangka masa yang panjang. Sekurang-kurangnya kita akan simpan 10 tahun dan ke atas. So, oleh itu, menurut daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, juga penulis buku Wang Emas, sekiranya kita nak simpan untuk simpanan jangka masa yang panjang, iaitu lebih 2 tahun dan ke atas, sebenarnya tak digalakkan untuk simpan dalam bentuk duit cash. Sebab yang pertama, nilai duit simpanan tersebut akan berkurangan disebabkan oleh inflasi. Dan yang kedua, kita berisau juga. Yang kedua, kita risau ibu ayah terguna duit tersebut untuk kegunaan peribadi. So, cara yang paling terbaik ialah kita simpan dalam bentuk emas supaya nilai simpanan tersebut tak berkurangan disebabkan oleh inflasi, dan semakin lama kita simpan, makin meningkat nilai dia juga kepada kenaikan harga emas. So, tuan-puan yang mana nak mulakan simpan emas untuk duit raya anak-anak, boleh rujuk kepada pin video saya untuk mula simpan emas pada hari ini. Tak ada persoalan nak tanya, boleh terus kontak saya untuk saya bantu tuan-puan dapatkan emas dengan lagi mudah.